Satu hari, satu soalan. Jom kita buat soalan ni. Okay, ada M dengan N dekat sini. Okay, kita cari M dulu. Macam mana kita buat? So, M. Okay, kita buat yang ni dulu. Okay, M sama dengan positif 2N. Bila pindah ke sana akan jadi negatif. So, 8 tolak 2N. Okay, so kita dah dapat dah yang ni. Okay, so nombor 3 ni akan masuk dekat nombor equation ni. Okay, dekat equation ni. Jom kita buat. So, M. Okay, M tolak 2N. Okay, kita buat dulu. Kita salin dulu soalan. M tolak 2M sama dengan negatif 4. Okay, yang ni kita masukkan dekat dalam ni. Okay, so apa akan jadi? 8 tolak 2N. Okay, tolak 2N sama dengan negatif 4. Okay, so kita pindahkan nombor dekat sana. Yang ada huruf ni kita biarkan dekat sini. Okay, apa akan jadi? Negatif 2N tolak 2N sama dengan negatif 4 tolak 8. So, negatif 4N sama dengan negatif 12. So, N sama dengan negatif, okay, negatif-negatif ni potong. Okay, 12 bahagi 4. So, 4 sama dengan 3. So, N sama dengan 3. Okay, lepas tu tak habis dekat situ. Okay, kita ganti balik dekat equation asal ni. Kita nak cari M pula tadi. Okay, N kita dah dapat lah. Kita nak cari M pula. Okay, kita gantilah dekat okay, yang 61 lah. Okay, M tambah 2N sama dengan 8. So, N kita dah dapat dah 3. Okay, kita ganti kat dalam ni. Okay, so M tambah 2, N ganti balik. Okay, 3 sama dengan 8. So, M tambah 6 sama dengan 8. So, M sama dengan, okay, positif 6 pindah ke sana akan jadi negatif. So, 8 tolak 6. So, 8 tolak 6 sama dengan apa? Okay, M sama dengan 2. Okay, senang je. Okay, dapat sesuatu? Boleh komen dan share video ni, okay? Jadi, sebelum tu, kalau korang berminat nak cari buku latihan, saya cadangkan buku Galus ni. Okay, sebab apa? Dia memang ada tutorial, okay? Satu dekat contoh sini memang dia bermula daripada basic, okay? Memang dia bermula daripada basic. Apa-apa pun boleh dapatkan di beg kuning ni.